Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mamu dan Rick. So hari ni Mamu ada lagi sebiji phone daripada Xiaomi, iaitu Redmi Note 14 Pro 5G yang merupakan phone orang kata mid range yang paling laku lah dalam banyak-banyak siri dia orang lah. So hari ni kita dapat deep dive lah sedikit adik kepada Redmi Note 14 Pro Plus. Contoh abang dia ni Pro sajalah. Tengok apa berbeza antara Note 14 Pro dengan 13 Pro tahun lepas lah. Alright. Okay, dari sini kita tengok lah depan dia ada gambar produk tersebut dan dia ada tulis 200 MP AI camera dengan screen 1.5K IK AMOLED display. So hampa boleh dapat satu screen yang amat cantik daripada depan dia lah. Okay. So seperti biasa spek dia yang awak dapat 8GB 256 berwarna coral green. Okay, powered by Xiaomi HyperOS. Branding ni lah, tak ada apa sangat lah. Okay, so dalam kotak ni seperti biasalah, benda normal yang dia bagi sekali adalah manual dan juga TPU casing lah, normal lah benda yang kita akan dapat. Okay, dalam dia lagi dia ada beri pengecasan selaju 45 watt dan juga kabel type A to type C lah. Okay, 45 watt. Siapa tahun lepas 65 watt tu untuk 13 Note 13 Pro, Note 13 Pro. Tak silap Mamu lah. Nanti Mamu check balik lah. Okay, terus sedikit apa yang ada di dalam kotak ini dan kita akan beralih kepada phone dia pula. Okey, dari segi yang nampak, design dia memang agak premium dan kali ni Xiaomi membuat orang kata satu kejutan lah. Kata kejutan tak kejutan lah, tapi design belakang yang agak menarik. Hampa boleh nampak ada dua tone hijau lah. Alright. So di sini ada tulisan dia lah Redmi 5G. Tapi ada volume dia, power button, screen di depan, tapi kiri tak ada apa. Speaker IR blaster, type C speaker dan SIM injector punya slot lah, SIM injector pula. Port untuk hampa masukkan SIM. Okay, dia menggunakan on screen display punya fingerprint lah. Okay, screen dia pula menggunakan 120Hz. Kita buka dulu. Kamera. Okay, 120Hz. AMOLED 68 billion colors lah. So hampa tak perlu risau pasal warna yang dihasilkan lah. Phone mid range yang boleh dikatakan spek yang cukup sifat yang memang puas hati lah untuk hampa pakai semua ni. So even bahagian kamera dia pun dia menggunakan 200 megapiksel lah sebagai kamera utama dia. 200 megapiksel. Betul, hampa ada 8 megapiksel ultra wide. Okey, dan satu lagi 2 megapiksel makro. Okey, Mamu tak pasti siapa pakai makro, tapi ni dah bagi kat hampa di 200, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel untuk makro kamera. So video yang dapat dihasilkan adalah sehingga 4K. Okey, so kamera depan pula menggunakan 20 megapiksel. So lebih daripada cukup lah. Alright, dari situ kita boleh tengoklah sedikit setting kamera dia. Okay, hampa boleh zoom sehingga 4 kali, 0.6 sehingga 4 kali. So 200 megapiksel kamera hampa boleh ambil. Okay, video sehingga 4K 30 sahaja. Okay, pasal dia menggunakan prosesor Dimensity, yes betul, menggunakan Dimensity 7300 Ultra. Alright, so dia ada limitation sedikit lah, tapi bagi kamu 4K 30 pun dah lebih daripada cukup untuk kita pakai daripada social media lah. Dari segi gaming, Mamu dah cuba, no problem. Kebanyakan game yang Mamu pakai boleh run, no problem. Mamu bagi anak Mamu pakai game, main game Roblox, tak ada masalah. Semua gaming cun, laju elok tanpa ada starter apa. Okay, so kita akan tengok sedikit sampel gambar yang dapat dihasilkan daripada kamera 200 megapiksel, iaitu daripada Redmi Note 14 Pro
5G. Kita akan bagi orang kata ulasan penutup. Adakah berbaloi selama mana mamu pakai ni? Boleh tak untuk hampa beli pada harga yang tak silap tak sampai 1,400 tak? Lebih kurang harga dia lah. Alright, so stay tune. Sebelum kita tengok hasil gambar yang dihasilkan, mamu akan share satu benda yang mamu hampir-hampir terlupa nak bercerita, iaitu fungsi AI yang boleh katakan first untuk mid-range phone Xiaomi lah. Okay? Yang dipanggil circle to search. So mamu akan tunjuk sampel dia macam mana hampa boleh gunakan feature AI yang orang kata hanya pada flagship sebelum ni, tapi sekarang dah ada pada peranti mid-range. So for example lah, okay, mau ada gambar. So hampa nak tengok kat mana tempat ni, hampa just tekan untuk panggil Google Assistant ZAS, hampa circle to search. Dan sebentar lagi hampa akan dapat tahu, okay, kat mana dia, Warisan Merdeka Tower. Right, memang menarik lah untuk hampa yang jenis suka research, hampa suka Google benda-benda berkenaan info lah, hampa tak tahu kat mana, hampa boleh guna benda feature ni. Kita akan buat lagi satu menggunakan gambar lain. Okay, kita try gambar yang okay, kita tengok kita tengok, tak ada banyak gambar sangat. Okay, kita ambil gambar ni lah, alter dekat area Petaling Street tak silap kamu. Okay, kita akan cari 4 points by Sheraton Kuala Lumpur Chinatown. Okay, itulah feature dia menarik, apa boleh buat lah. So, kat sini apa akan nampak under setting tak silap kamu, dia akan ada AI punya ciri-ciri AI dia. Sebentar bagi mamu cari sebentar. Okay, ini adalah dia, circle to search with Google. So hamba boleh baca istilah circle to search, feature dia. Hamba boleh pause untuk baca lah apa dia punya ni lah. Right, so sekarang kita akan tengok sampel gambar yang dihasilkan oleh Redmi Note 14 Pro 5G. Okay guys, setelah beberapa minggu lah mamu dah try pakai Redmi Note 14 Pro 5G ni. Okay, dari segi performance bateri, performance processor dia, semua untuk daily usage memang agak cukup lah, cukup untuk hampa pakai seharian. Gaming pun not bad, tapi tak boleh setting sampai high setting lah, antara medium till high tu pun depend dengan gaming yang hampa pakai. Dari segi gambar yang dihasilkan pun dah cukup memuaskan untuk hampa share kepada family hampa ataupun pada social media lah. Okay, dengan harga sekitar tak silap dalam 1,300, 1,400 depend dengan storage yang hampa pilih lah untuk phone tersebut. Okay, bagi kamu ni antara phone mid-range yang senang untuk kamu recommend pada siapa-siapa yang nak membeli lah. Ini boleh beli phone untuk sebagai phone second phone hampa, ataupun untuk phone sebagai bagi kat anak hampa pakai. Dengan sekarang sekolah pun dah buka dan anak kita dah meningkat dewasa, antara phone yang agak sesuai lah. Okay, so bertemu lagi pada review akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.